Siapa masak sambal tu kat sini? Bau. Belum orang duduk lagi. Nak basuh baju jap. Bau kot bau baju. Sambal. Welcome back to DNA Channel. Hari ni kita berada di fasa terbaru Arundina Setia Alam. Unit ni jenis semi-D. Jom kita tengok. Welcome to Amitya of Presin Arundina. Write the story of your life in Amitya, the final phase of Presin Arundina in Setia Eco Park. A story of verdant greenery and tranquil waters. A story of modern Tuscan elegance. A story of life well lived. Gitu. Baiklah, fasa terakhir Arundina Setia Alam ini dibina atas tanah 73 ekar, gated and guarded, mempunyai 130 unit sahaja bersama 30 pocket gardens bertema. Selain itu, anda juga boleh menikmati kemudahan clubhouse yang dilengkapi dengan swimming pool, wading pool, multipurpose hall, gyms dan aerobics room, sauna, half basketball court, tennis court dan macam-macam lagi. Terdapat 3 type yang ditawarkan, A, B dan C. Unit yang kita bakal lihat ini adalah type B. Kita kembalikan semula video ini kepada Ayu yang berada di lapangan. Rumah ni diinspirasikan oleh Victorian architecture sebab tu design dia memang cantik. Dia punya saiz adalah 32 kali 75 kaki. So kat depan ni memang easily masuk 2 biji kereta dan kat luar pun boleh parking lagi 2 biji lah. Rumah ni mempunyai 5 bilik air. Sekarang shoe covers pun saya dah pakai. Jom kita masuk. Okay. Beli rumah ni boleh dapat smart door lock free. So this is the living area. Macam saya cakap tadi, saiz dia ialah 32 kali 75, tapi dia punya build up saiz dia adalah dalam 22 kaki. Betul tak? Menghentam macam ni. Sebab tadi kira kaki ni 22. Okay. Dia punya design memang cantik. Ini semi-D kan, ada banyak tingkap. So kita ada sliding door kat sini. So bila makan-makan ini boleh letak dining table, makan-makan boleh tengok keluar. Kita ada small storeroom dekat bawah tangga ni. And then kita ada juga powder room. Okay, jom kita pergi dapur pula. Okay, jom kita tengok bahagian kitchen dia. So kitchen dia memanjang ke belakang. So ni boleh letak kitchen cabinet. Boleh buat parallel punya kitchen cabinet lah. Belah sini masak, basuh tangan. Ini boleh jadi letak microwave oven, fridge. Okay. And then pergi ke belakang ni, kita ada yard. Yard, yes, yard. Ataupun kalau nak buat masak-masak kat luar ni boleh tak? Mungkin tak boleh. Mungkin tak boleh, okay? Boleh, tapi jangan ada permanent structure because strata. Okay, rumah ni ialah strata title. Tak boleh ada permanent structure. Boleh buat pondok-pondok kecil, gazebo ke kat luar ni ataupun mini garden semua tu boleh lah. Tapi yang macam permanent structure nak extend semua tu tak boleh untuk rumah ni. Jom kita tengok bilik pula kat bawah. Okay, ini ialah bilik dekat bawah. So ni boleh jadi guest room ataupun bilik-bilik parents sebab dia sangat elderly friendly. Elderly friendly. Huh? What? Elderly friendly. So kita ada ramp kat sini. Dia boleh slide. Lepas tu ada tempat duduk. So ni untuk mandi-mandikan parents ke yang mana dah tu. Okay, pandai-pandai je lah kan. Alright, untuk bilik bawah ni ada sliding door. So bolehlah juga kalau guest datang ambil angin kat luar tu. Sini boleh letak
queen, mana letak beg lah? Sini kot. Sini. Ke situ. Situlah sini. Kita letak queen bed kat sini. So nanti pagi-pagi bangun buka sliding door. Cantik. So kita naik atas pula. Sekarang kita buat dia dekat atas. Kat atas ni ada 4 bilik, 3 bilik air. Kita nak pergi sana dulu lah. So kita ada toilet kat luar ni. Tapi ke toilet ni berkongsi dengan bilik. Dia pakai yang selinder macam ni. Bilik dekat belakang. So just nice, boleh letak queen bed ataupun single bed kat sini 2. Jom kita tengok bilik lain pula. So ni bilik lagi satu. Ada toilet yang ensuite. Ensuite. Okay. Ensuite, sorry. So bilik ni lagi besar daripada sebelah lah. Boleh buat katil queen bed. Ada tingkap. And kalau tengok kat atas ni semua dia pakai yang hardwood ni. Kita ada wood finishing lah. Hardwood. Maksudnya jenis hardwood kan. Daripada tangga sampai ke atas. So ni hallway and then kita ada satu bilik kat sini. Bilik bahagian tepi. So sebab sini ada dia ada cover-cover. Sebenarnya kalau kita tengok ke bawah boleh nampak garden. Boleh buka kan. So boleh tengok ke bawah lah. Okay, jom kita tengok master bedroom pula. Okay, ni master bedroom dia. Kita ada security punya, apa nama dia? Switch, okay. Dan kita punya bahagian bilik ni memang besar lah. Boleh letak king bed, boleh letak TV kat sini. And then ini dapat view hadapan rumah. So untuk rumah ni kita ada view, view apa ni ya? View clubhouse. Clubhouse kat situ. Kita ada juga dekat master bedroom ni ruang untuk buat wardrobe L shape dan master bathroom. Dia ada shower, toilet, sink. Okey, harga rumah ni bermula daripada 1.6 juta ringgit. Kalau berminat boleh tekan link dekat description ataupun kontak nombor yang tertera di skrin ni. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe kepada channel kami untuk lebih banyak video rumah dan house tour. So, jumpa lagi. Bye. Tiga piramid. Tak tahu betul kan ada 3 piramid. Ada 3 piramid.